Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi kita dalam sesi memancing di kampung Senawa. Hari ini kalau kita tengok keadaan air keruh, air dah surut banyak lah, banyak turunnya air ni. Jadi hari ni saya nak cuba ni umpan buah hara. Ni saya guna 2 biji buah hara, saya potong 8. Jadi umpan. Kita nak cubalah mula-mula ni, tengok macam mana. Baik, kita buat balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata untuk buah hara ni saya guna satu mata je, dan saya akan guna satu pancing dululah, tengok macam mana. Untuk pancing jaring ni, hari ni saya guna jaring nombor 8. Biasa saya guna nombor 6. Jadi hari ni nombor 8 ni kasar sikit lah, besar sikit jaring dia. Okey, saya nak baling kat sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu tengok macam mana. Okey, macam biasa saya akan gunakan juga mata bom. Umpan pelet dan dedak campur roti. Bismillahirrahmanirrahim. Macam cetik je kat situ. Ada macam tariknya, tahu dekat ke tidak. Bismillah. Macam ada lah, Wallahu a'lam. Ada pun lah tinggalan. Alhamdulillah, strike pertama kita. Ni tinggalan. Dekat 2 jam nunggu. Okey. Dari sini pun boleh lepas ni daripada jaring ni.
Strike pertama kita tinggalan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pucuk pisang. Buat goreng-goreng ikan pucuk pisang. Allahu Akbar. Strike kedua. Ikan pucuk pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pucuk pisang lagi. Ikan pucuk pisang lagi. Strike yang ketiga. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kasar ni. Bunyi macam kasar benar. Tu dia. So itu je pun. Temperas. Dia punya tarik. Okey, temperas. Berilah saiz. Temperas besar-besar ni. Ini ke besar ni. Temperas. Strike yang keempat. Temperas. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggalan, alhamdulillah. Tenggalan.
Woi, dah lepas kemari dah terlepas. Si baik tak masuk balik sungai. Okay, strike kita yang kelima, tenggalan. Oh, lama betul. Baru ada makan. Ikan lampam yang makan buah hara. Ingatkan ikan lawang ke ikan kalui ke? Ikan kalui apa ni? Ikan patin. Ikan lampam apa? Okey lah. Strike kita yang ke-6, lampam ekor merah. Alhamdulillah. Ikan apa? Ikan pucuk pisang. Ini strike kita yang ke-8. Tadi yang ke-7 tadi saya dah tersilap. Ingatkan dah record, rupanya tak record lagi. Ni yang ke-8. Rasa saya ni dah 3 ekor pucuk pisang. Strike yang ke-8 tadi tenggalan. Strike yang ke-7 tadi tenggalan. Jadi kita dah ada 3 ekor tenggalan. 3 ekor tenggalan, 3 ekor pucuk pisang, seekor temperas, seekor lampam ekor merah. Alhamdulillah, ada seekor ikan batu hulu. Batu hulu. Strike kita yang ke-9. Okey. Ini strike kita yang ke-10. Strike yang terakhir lah saya rasa ni. Sebab saya dah kemah nak balik. Ni ikan pucuk pisang. Strike yang ke-10. Baiklah, setakat ini dulu sesi memancing kita pada kali ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat 10 strike, 10 ekor ikan. Walaupun tak besar tapi bolehlah kita buat lauk, buat goreng-goreng ke, dengan, kalau tak salah saya tadi,
3 ekor tenggalan. 3 ekor tenggalan. Pucuk pisang 4. Tempat ras 1. Ni lampam. Lampam emas. Sebenarnya bukan lampam ekor merah, lampam emas 1. Dan ini ikan batu hulu 1. Jadi semua 10 ekor. Alhamdulillah. Inilah hasil mancing kita pada hari ni, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi memancing yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.